Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi ada dengan aku Aib Power Sport. Ai, aku ni kahwin pun dengan ULN. Apa benda use like new? Apa benda use like new tu? Janda berias dia kata kan. Aku memang tak pakai barang-barang baru ai. Aku memang semua pakai barang-barang second hand tapi yang padu-padu jaipot-jaipot. Engkau mah jaipot ya. Engkau nak apa use like new. Sekarang ni kita ada barang-barang use. Kau nak heboh minta aku motor second hand. Sekarang kau tengok ni, kau pasang telinga kau, kita dengar kau cerita pasang motor second hand. Memang paling murah punya aku cerita dengan kau. 1 2 3 4 barang jaipot second hand untuk dilepaskan. Kita cerita kau bermula daripada yang kanan. Sunnah Nabi. KTM EAC 350cc. Siap ada tublis dah depan belakang. Exhaust FMF. Lepas tu Recluse ni tinggal cover je. Recluse dalam dah tak ada. Dalam dah standard dah sedara. Radiator fan, radiator guard, semua dah ready. Lepas tu adalah sikit-sikit jajan. Aku malah nak cerita panjang. Saya motor ni tahun 2017 ke 18 macam tu. Mari kita start dia. Kau dengar bunyi enjin. Bukan 25,000, bukan 23,000, bukan 24,000. Bawah lagi saudara. Berapa? Roger terus datang kedai. Siapa cepat dia dapat murah-murah. Kedua, Yamaha acing kau. Yamaha YZ 250 4 stroke. Tahun berapa ni Ai? Tahun 2013. Last model carburetor. Lepas tu baru dia keluar yang exhaust Malaysia ada keliling head tu. Kau tahu tak? Itu adalah injection. Ini last production untuk model karburator. Aku rasa motor ni pun low mileage juga. Kalau kau tengok, kalau orang biasa tengok motor dia boleh tahulah motor ni low mileage ke high mileage. Aku cakap kau ini boleh dikatakan low mileage, cuma lusuh sebab parking. Owner dia sakit makin jatuh apa ni, getak tulang mana tak tahu lah cerita. So kiranya motor ni dia nak suruh kita solkan dia ni pun murah-murah. Mari kita start dulu. Kau dengar bunyi enjin dia Don, kau hidup kan? Memang cun, hidup memang hidup. Cuma kalau kau nak lagi sedap, lagi clean bila kita throttle tu, macam enjin baru, kau kena buat satu benda ni. Owner tak nak buat dah sebab owner tak nak fikir, tak nak pening. Owner dah nak beli motor baru je sekarang ni. So berapa harga dia ni? Bukan 15,000, bukan 14,000, bawah lagi saudara. Kau pandai picture sidap-sidap, dia bagi free je ke kau. Owner tak nak cerita dah pasal motor ni. Dia tahu lepas aja, kau kasih clear aja ai. Serius tak tipu kau. Tahun 2013 ni harga dah macam tahun bawah daripada 2010 dia nak bagi. Apa tak boleh beli pula lah Anan. Ini barang kalau kau modal lebih kurang dalam 1,000 lebih lagi apa semua. Tip top. Itu barang rosak sebab apa? Sebabnya parking lama, bukan sebab dia pakai. Aku nak main on the road. Aku nak main hutan. Kau nak main hutan, nak main on the road. Ini ada ni penyapu buruk kau. Jangan kau tak beli. Aku cakap aku tunjuk dengan kau ni. Kau jangan tak beli. Ini dia satu unit motor KTM EAC terpakai 300cc. Bersertakan rim supermotor, rim off-road. Dua-dua rim dia bagi kau. Memang padu-padu kau boleh bawa pergi motor ni pergi on the road, boleh bawa pergi off-road. Habis on the road rotek ada ke? Penyapu buruk kau mestilah ada rotek. Kau tak nampak nombor plate datang anggar kat depan muka kau ni penyapu. Ni adalah KTM 6i iaitu 6 day 300. Kau dengar aku start enjin motor ni. Dah tak lama gosak motor orang. Asyik nak dengar kata tekak engkau je, menangkan temuluk engkau aja. Motor ni berapa harga ni Ai? Bukan 27,000, bukan 28,000, bukan 26,000. Bawah lagi saudara. Pandai picit, 2 rim dapat jalan sekali mat. Ingat, boleh tukar nama, boleh pasang rotek, pasang insurans. Real punya. Yang terakhir, motor EAC 300 TPI tahun 2023. Hours yang sangat gendah Berapa jam Ai? Hours dia ni 13.8 jam. Kau nak berapa gendah lagi ni? Ini barang jaipot lah. Tapi ini tak murah sangat lah. Aksesori jajan-jajan dah ada sikit-sikit. Gentap motor pada depan dah ada. Discover dah ada. Handle untuk gentap pada belakang pun dah ada. Semua dah ada. Basic-basic dah cukup. Ini yang lipat-lipat semua dah ready saudara. Motor ni pun ada rotek, ada insurans. Tak ada. Sorry, yang ini ada AP saja. Motor original, ada surat tapi tak ada grant. Sebab apa? Belum register. Tapi motor ni adalah motor Malaysia. Sekarang kita dengar bunyi enjin ni motor ni bunyi berabuk tak berjalan dengan sawah-sawah. Kau beli sekali bawa balik. Kau main gangok lagi bunyi dia saudara. Ini kalau kau tak beli, kau ada duit, kau memang bodoh lah. Yang ini aku confirm biar gugi habis duit dah. Yang penting jangan gugi tak beli lah. Wah, ini macam ngam ni. Ini habis dia berapa ringgit ni? Berapa ringgit je. Bukan 40,000, bukan 39,000, bukan 38,000. Tapi dia 30 lebih ribu aja. Murah-murah. Condition macam baru, 13 jam lebih. Apa lagi kau nak ni? Wow. Nak mana? Datang lah. Power Sport Connection. Dari gas-gas Shah Alam. Dekat Ai mana? Dah Ai Power Sport.